Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Menteri Pendidikan apa-apa pula letak polis pula dekat sekolah. Letih dengan Mak Cik Lina. Orang suruh letak jawatan, tak nak, sombong. Rasa macam pandai. Tengok negara lain tu. Kalau gagal letak jawatan, ni orang dah merusuh dah suruh letak jawatan. Buat tak tahu ajalah. Bisu ajalah jadi Menteri Pendidikan. Tapi bisu ni tak boleh bercakap. Boleh menjerit aja. Bercakap jangan jerit-jerit. Yang jerit-jerit tu Tarzan je Mak Cik Lina. Dalam rukun negara pun dah ada kesopanan dan kesusilaan. Kena sopan kalau jadi menteri ni. Kalau nak jerit-jerit tu Tarzan je. Tu kena tahu tu Mak Cik Lina tau. Jangan banyak sangat makan semut. Mak Cik Lina dia macam ni. Murid-murid yang dekat sekolah tu, dia ada ibu bapa. Jadi ibu bapa mereka ni berhak sepenuhnya terhadap anak mereka. Sewaktu mereka berada dekat sekolah, murid-murid dekat sekolah, dia adalah tanggungjawab sekolah di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan. Jadi, hak ibu bapa perlu diutamakan dan dijaga dengan baik. Kalau apa-apa kecelakaan yang tidak diingini, kita tak jangka akan berlaku di dalam sekolah kepada anak-anak kita. Jadi, tanggungjawab tu adalah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab Menteri Pendidikan. Tanggungjawab sekolah, cikgu yang waktu kat sekolah tu. Jadi, tanggungjawab siapa yang dapat penjelasan? Mak Cik Lina. Selagi tak dapat jawab itu dan keadilan untuk ibu bapa, Mak Cik Lina lah yang perlu bertanggungjawab, bukan masyarakat. Mak Cik Lina yang bertanggungjawab sepenuhnya memberitahu kepada masyarakat ni. Bukan dia Mak Cik Lina. Hak ibu bapa mesti dihormati sebagai ibu bapa. Bukannya ibu bapa perlu menghormati Kementerian Pendidikan. Bukan. Ibu bapa dah menghormati. Sebab tu dia hantar anak-anak dia ke sekolah. Jadi Kementerian Pendidikan perlu menjaga hak dan menghormati hak ibu bapa. Jangan anak pergi sekolah meninggal tak ada jawapan, menangis sini situ sini diabaikan, dibiarkan je. Tak ada kebajikan apa semua bagai. Itu anak orang tu Cik Lina, bukan anak Cik Lina. Ni anak-anak kami yang lagi kat sekolah ni. Kalau orang tanya buat tak reti aje. Suruh berhenti pun tak nak, suruh turun. Tak nak sayang jawatan tu. Ataupun takut masuk penjara Cik Lina, ni saya nak bagi tahu ya. Apa yang terjadi, yang sudah terjadi kepada arwah adik Zara Khairina itu adalah satu perbuatan yang berpunca daripada buli. Dia mula-mula sikit, daripada jentik-jentik telinga, tunjang-tunjang kepala, dia kata-mengata, dia ejek-mengejek mula-mula Cik Lina. Lepas tu kalau dibiarkan, tidak diambil tindakan tegas, dia merebaklah menjadi besar. Kena faham Cik Lina. Kalau tak tahu, kena pergi sekolah jadi cikgu dulu, baru boleh jadi Menteri Pendidikan. Kalau tak, memang tak akan tahu macam mana nak selesaikan masalah yang ada dalam sekolah. Murid-murid tu ramai, ada macam-macam perangai Mak Cik Lina. Mak Cik Lina satu pun dah pening dah kami semua masyarakat ni degil. Sehinggalah terjadinya kehilangan nyawa ni yang dilakukan oleh murid-murid sekolah yang berada dalam kawasan sekolah yang berumur remaja. Cik Lina, bukan kanak-kanak. Apa yang berlaku kat dalam sekolah itu adalah satu kesalahan besar, kesalahan jenayah, kesalahan kehilangan nyawa. Bukannya kehilangan pensel, bukannya kehilangan pemadam. Dia adalah kehilangan nyawa yang perlu didedahkan kepada masyarakat, kepada ibu bapa, kepada negara, kepada dunia. Yang perbuatan itu adalah kesalahan besar dan tak boleh dilakukan sama sekali oleh murid-murid. Murid-murid di dalam sekolah perlu tahu tingkah laku mereka tu, perangai-perangai mereka itu adalah satu kesalahan, bukan gurauan Mak Cik Lina. Dia kena bagi tahu, bukannya tutup, bukannya tuk sorok. Sebab nak jaga nama baik, bukan. Kena bagi tahu supaya menjadi pengajaran kepada murid-murid yang masih ada dekat sekolah ni yang belum melakukan kejahatan ni. Kena bagi tahu Cik Lina, bukan kena sorok, bukan kena tutup. Setiap kesalahan yang dilakukan tu ada hukuman dia. Dia kena faham Cik Lina. Bukannya nak kena tutup, nak kena selamatkan, nak ni apa benda ni Cik Lina. Ini kesalahan jenayah ni, kalau dilindungi, kalau ditutupi, makin besarlah kepala murid-murid ni Cik Lina. Ini anak remaja Cik Lina. Kalau mereka rasa dilindungi, makin degil mereka. Dan ini tidak akan mewujudkan keadaan yang baik, melainkan bertambah teruk, menjadikan mereka ini menjurus kepada gangsterism. Di sekolah cikgu cakap tak nak dengar, di rumah ibu bapa cakap tak nak dengar. Cikgu nak marah tak boleh, cikgu nak denda tak boleh, nak itu tak boleh. Nanti ibu bapa boleh sama dah bergaduh pula dengan cikgu. Ada ibu bapa yang tidak terbuka sikapnya, yang terlalu menyayangi anak, sehinggakan guru-guru tidak boleh mengambil tindakan disiplin kepada anak-anak mereka. Guru itu supaya dapat mendisiplinkan anak. Sekiranya tidak boleh, inilah yang berlaku ni. Bila anak tak boleh ditegur oleh guru, dengan cikgu dia melawan. Cikgu marah sikit nak saman cikgu. Lepas tu Kementerian Pendidikan harus menghargai guru-guru, bukannya meletakkan tekanan pada guru-guru. Jangan nak itu suruh, jangan nak itu suruh aja guru-guru ni. Tak ambil tahu perasaan guru-guru ni. Berat tugas tu Mak Cik Lina. Bukan seronok, bukan boleh tepuk-tepuk meja je macam tu, tak boleh ditegur Mak Cik Lina. Apa yang berlaku dekat sekolah itu adalah tanggungjawab Menteri Pendidikan untuk mencari kebenaran. Cik Lina yang harus dapatkan kebenaran itu dan diberi kepada ibu bapa. Bukannya ibu bapa yang mencari kebenaran.
Cik Lina yang harus bertanggungjawab memikul kesalahan itu di atas kepala Cik Lina, Menteri Pendidikan ni. Barulah Cik Lina bagi kepada ibu bapa. Bukannya ibu bapa masyarakat ni nak cari kebenaran. Sepatutnya Mak Cik Lina yang dapatkan kebenaran yang sahih, sebab Mak Cik Lina kan orang terpelajar. Daripada sudut apa kan mesti dah tahu kat mana yang tak betul. Betul tak Mak Cik Lina? Jadi yang harus mendapatkan jawapan daripada PDRM, dari Menteri Kesihatan, daripada sekolah-sekolah semuanya, harusnya tanggungjawab siapa? Tanggungjawab Cik Lina yang dapatkan jawapan tersebut, keadilan tersebut. Dan Mak Cik Lina berikan kepada ibu bapa dan kami semua ni, masyarakat. Macam tu Cik Lina bagi faham. Bukannya kami harus mendemo, ibu bapa ni begini, lepas tu kata menuduh, suruh tangkap, buat laporan terhadap ibu bapa, buat laporan kepada masyarakat. Sedangkan Cik Lina sendiri tidak menjalankan tanggungjawab sebagai menteri. Mak Cik Lina memang sudah gagal menjadi Menteri Pendidikan. Jadi dengan segala hormatnya, diminta letak jawatan je. Tak payahlah nak sombong-sombong sangat. Orang dah tak suka. Janganlah jadi hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Alah Cik Lina ni, hai Cik Lina memalukan aje lah kaum Hawa.